Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, hari ini saya nak share dengan korang satu setup Jepun yang selalu bagi saya duit. Almost 90% profit selalu buat duit. Okey, setup dia sangat simple. So, korang pergi dekat 1 hour. Okay. 1 hour dekat sini korang cari the highest. Alright. Di sini, okay, the highest resistance dan cari the lowest resistance adalah the lowest support adalah di sini. Right? So, apa yang korang perlu buat adalah, okay, 1 hour ni, dekat mana dia break dekat sini, resistance dia break satu tandakan dekat sini, dan kemudian di atas, dekat mana dia break, di sini korang tandakan. Pak? So, pastikan yang atas ini korang tukarkan warna merah, untuk korang cari peluang untuk sell, dekat sini, tandakan merah, cari peluang untuk sell, dan bawah ni biarkan biru. Game dia adalah, okay, korang tunggu price pullback. Maksud dia macam mana? So, apabila price naik dekat sini, korang tunggu dia pullback dekat sini. Apabila dia pullback dekat sini, berapa dia naik dekat sini? Dekat sini, dia dah pergi 1000 pip. So, apabila price naik dekat sini, dekat zon merah ni, dekat sinilah yang kita nak sell. Nampak? Dekat sini, kita sell berapa dia pergi dekat sini, dan korang tengok, dekat sini dia pergi 1400. So dekat sini korang tengok price dia datang balik dekat sini, nampak? Dia turun dekat sini, sini line biru, cari peluang untuk buy, dan dekat sini korang tengok berapa dia pergi dekat sini, sini dia dah pergi berapa? 1000 pip. So nampak dekat sini merah, bila merah dekat sini cari peluang untuk sell. Baru cari peluang untuk sell. Cara dia macam mana? Sangat simple. Korang pergi kepada M15. So, dekat M15 dekat sini, apabila korang nampak saja price, okay, price yang pertama sini, dia dah naik dekat atas, okay, mencari peluang sell adalah korang tandakan sahaja dekat sini trend line. Nampak sini, markingkan trend line, dia break saja, korang sell. Nampak dekat sini, berapa dia pergi dekat sini? 1000 pips. So, bila korang nampak price dah masuk zone warna biru dekat sini, apa yang korang perlu buat adalah cari buy saja. Nampak? So, cari buy, dia pull back dekat sini, dan korang tengok, korang buy dekat sini, dia dah pergi berapa? 800 pip. Sama juga dekat sini, korang cari peluang untuk sell dekat sini, apa yang korang perlu buat adalah M15, dekat sini dia breakout saja, korang sell, walaupun nampak kecil sikit aja, korang tengok dekat sini berapa ni, ini dah 400 pip. Alright, so dekat sini korang tunggu saja price masuk dalam zone ni. Nampak dekat sini pagi tadi dia turun masuk dekat zone dekat sini, nampak dekat atas ni, korang entry dekat sini, dan korang tengok berapa dia pergi dekat sini. Itu dia 1400. So, sama juga price dah masuk dekat sini, korang buy, dan korang tengok berapa dia naik dekat sini. Kan, ini dia breakout, dia naik dekat sini, ini pun dah 1200. Dan sekarang ini, this is the best. Nampak dekat sini? So, apa yang korang perlu buat? Korang tandakan saja trend line dekat sini, nampak? Okay. So, korang dah boleh sell, ambil stop loss korang dekat atas ni. Kalau korang sell tadi berapa saja. Okay, kalau dekat sini, kalau nak ambil tinggi 150, korang ambil saja dekat sini dalam sekitar 80 pip, dan korang ambil lah. Okay. Dekat sini, sampai dekat sini korang boleh ambil. Dekat sini korang boleh ambil. Dekat sini ataupun dekat bawah dalam biru. Tengok berapa kalau turun dekat sini. Sini pun dah 500 pip. Kalau korang nak tunggu lagi, dekat sini dia boleh pergi 800 pip. Untuk entry awal, korang boleh pergi kepada M5 dekat sini. Korang boleh entry dekat sini. Kalau tak faham, macam biasa, indikator Jepun, korang onkan saja indikator Jepun dekat sini. Nampak dekat sini. Dia dah break dekat sini, korang sell saja. Dia dah bagi signal sell dekat sini, korang sell saja. Alright? Itu saja. I'll see you. Assalamualaikum.